Ini kisah yang akan buat korang terlopong. Pada tahun 227 Masihi, seorang jeneral bernama Meng Da rancang satu pengkhianatan besar. Dia nak belot dari Wei dan sertai Shu. Misi rahsia ini diatur sendiri oleh Zhu Liang. Tapi Meng Da tak tahu, ada mata yang memerhati, seorang strategis handle, Sima Yi. Dia faham bahaya jika tunggu arahan jarak yang jauh. Itu bukan masalah. Sima Yi buat keputusan drastik. Gerak sekarang. Dengan kekuatan tentera elit, dia paksa mereka buat perjalanan gila. Bayangkan, 8 hari je, tentera Sima Yi dah sampai ke kubu Meng Da di Sin City. Meng Da terkejut, tak sangka musuh datang sepantas kilat. Dia fikir ada masa sebulan lagi. Tapi masa dah tamat. Pertempuran sengit, dan dalam masa 16 hari, Sima Yi berjaya tawan Sin City. Meng Da, yang cuba belot, akhirnya kecundang. Kepalanya dipancung, dan satu konspirasi besar berakhir dalam sekelip mata. Kekuatan Sima Yi bukan pada bilangan tentera, tapi pada kepantasan luar biasa dan mindanya yang tajam.